Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Penang 2030. Apa khabar semua penonton Influencer at Japan? Saya Nur Ain Kamil, host anda untuk edisi Influencer at Japan kali ini akan membawakan topik yang menarik untuk edisi kali ini dan bermanfaat terutamanya untuk umat Islam. Dan pada hari ini, kru Influencer at Japan bersiaran di Markas Polis Merin Wilayah 1 Gelugo bagi membawakan satu topik yang dekat dengan umat Islam, iaitu adab pelupusan Al-Quran memuliakan kalamullah. Dan sebelum kita terus bersama dengan tetamu jemputan kita pada hari ini, apa kata kita saksikan dahulu montaj Influencer at Japan. Kembali bersama Influencer at Japan. Untuk makluman para penonton, sebenarnya pada Januari yang lalu kami telah pun membuat satu liputan mengenai pusat pelupusan Al-Quran Pulau Pinang yang di bawah pengurusan Masjid Daerah Seberang Perai Selatan bersama Al-Fadil Ustaz Ahmad Mamduh Muhammad Zulkifli, Imam Utama Masjid Daerah Seberang Perai Selatan yang turut bertanggungjawab dalam pengurusan pusat pelupusan Al-Quran Pulau Pinang ini. Dan hari ini kru Japan Penang TV melalui program Influencer at Japan berpeluang sekali lagi bersama-sama dengan pihak masjid untuk menyaksikan sendiri proses pelepasan abu Al-Quran ke laut. Dan bersama-sama kita pada hari ini ialah tetamu istimewa Al-Fadil Ustaz Muhammad Sufi Mat Saleh Timbalan, Imam Utama Masjid Daerah Seberang Perai Selatan, yang akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai proses pelupusan abu Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz Sufi. Assalamualaikum. Hari tu kru kami tak sempat nak berjumpa dengan Ustaz. Kita jumpa Ustaz Mamduh kan. Dan Ustaz, kita faham mengenai pelupusan Al-Quran ni. Al-Quran adalah kalamullah, ya. Kitab suci yang perlu dipelihara kesuciannya oleh umat Islam. Dan namun persoalannya Ustaz, tidak semua orang cakna apakah kaedah pelupusan yang betul bagi sama ada bagi Al-Quran ataupun apa-apa saja dokumen lah ataupun bahan cetakan yang mempunyai ayat Al-Quran di dalamnya. Jadi Ustaz, sebelum kita bercerita mengenai kaedah pelupusan Al-Quran untuk mereka yang belum lagi menonton, ya, sebelum ni kami ada buat laporan mengenai pusat pelupusan Al-Quran Pulau Pinang ini. Mungkin Ustaz boleh ceritakan, kongsikan bersama penonton Influencer at Japan sedikit sebanyaklah latar belakang mengenai penubuhan pusat pelupusan Al-Quran Pulau Pinang. Silakan Ustaz. Okay, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan persoalan daripada puan tadi berkaitan dengan sejarah penubuhan pusat pelupusan Al-Quran Masjid Daerah Seberang Perai Selatan ataupun dengan nama ringkasnya PPQ MDSPS. Secara ringkas, penubuhan PPQ MDSPS bermula pada tahun 2015. Bermula pada tahun 2015 setelah mana Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang bilangan yang ketiga 2014 pada tarikh 23 hingga 24 Mei 2014 yang mana telah memberikan kebenaran untuk pentadbiran Masjid Daerah Seberang Perai Selatan melaksanakan berkaitan dengan pelupusan Al-Quran. Dalam keadaan tersebut, langkah yang pertama yang mana bagi semua maklum bahawasanya di negeri Pulau Pinang, adalah tempat yang pertama ataupun negeri yang pertama yang melaksanakan pusat pelupusan Al-Quran. Kalau cari tempat-tempat lain tak ada lagi lah dalam Pulau Pinang ni. Hanya di Masjid Daerah Seberang Perai Selatan saja yang ada. Itu yang pertama. Dan juga tengok sejarah penubuhannya, tempat yang kedua di dalam Malaysia ni setelah penubuhannya di negeri Johor. Itu secara ringkaslah penubuhan pusat pelupusan Al-Quran. Dan juga pusat pelupusan Al-Quran ni dia berada di bawah pentadbiran dan juga di bawah pentadbiran Masjid Daerah Seberang Perai Selatan sendiri. Jadi masih di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Sungguh. Memang kita pun macam saya sendiri sebagai kaki tangan yang berada di Masjid Daerah Seberang Perai Selatan, kaki tangan di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang.
Itu secara ringkas lah. Jadi kita tahu bahawa pusat perlupusan Al-Quran Pulau Pinang ni yang kedua di Malaysia. Betul. Dan satu-satunya di Pulau Pinang, bertempat di Masjid Daerah Seberang Perai Selatan. Dan kita nak tahu Ustaz, kita pergi kepada topik utama, iaitu secara ringkas Ustaz, kaedah pelupusan Al-Quran yang dilaksanakan di sini. Secara ringkasnya, pelupusan Al-Quran yang mana di awalnya kita akan terima sendirilah daripada siapa sahaja yang bawa mai. Tak kira lah sama ada daripada individu ataupun daripada agensi kerajaan ke ataupun daripada madrasah, mana-mana tempat lah. Memang kita terima lah. Dengan cahnya, kalau kita tengok cah kita ni dengan cah tempat-tempat yang lain yang kita buat lawatan ni memang paling murah lah. Kita ambil sekilo RM3 saja. Sekilo RM3 saja. Jadi prosesnya kita akan terima Al-Quran yang lusuh ataupun bahan cetakan agama ataupun kitab-kitab kafir yang ada tulisan Al-Quran itu sendiri. Seterusnya kita akan timbang. Selepas mana kita timbang dan juga kita akan bawa ke mesin incinerator lah untuk proses pembakaran. Proses pembakaran pun bukan masa yang singkat. Lebih kurang sehari semalam jugalah. 24 jam dia berlangsung. Dan dengan mesin kita pun dia boleh menampung lebih kurang 80 kg sahaja. Jadi selepas mana proses pembakaran berlaku, dia pun akan jadi abu lah selepas 24 jam berlangsung. Dan juga kita akan ubah daripada abu tadi, kita akan masukkan abu tadi ke dalam tong. Dan juga proses terusnya kita akan bancuh abu tadi. Selepas mana abu dibancuh, proses terusnya proses dibekukan abu tadi. Kita boleh tengok lagi lah di atas kapal yang mana kita bekukan dia. Kita cubekan dia menjadi satu cube. Seterusnya kita biar kering. Biar kering dalam tempoh seminggu ataupun 2 minggu lebih kurang. Satu cube tu pun kalau dalam basah, keadaan basah, kalau puan sendiri pegang dalam keadaan basah, dia berat dia lebih kurang 4 kilo lebih. 4 kilo berat jugalah. Berat jugalah. Tu dalam keadaan basah lah. Kalau dalam keadaan kering pula lebih kurang 2 kilo lah. 2 kilo. Lebih kurang macam tu lah. Selalunya kita akan bawa mereka sini. Selepas daripada proses pengeringan tadi, kita akan pindahkan cube tadi yang dibekukan tadi ke dalam kotak merah yang kita bawa hari ini. Lebih kurang hari ini insya-Allah kita akan lupus lebih kurang 4 tan lah, lebih kurang macam tu lah. 4 tan Ustaz. 4 tan lebih kurang insya-Allah. Kiranya Dalam kiraan tak salah saya tu lebih kurang 100 lebih tong lah. 100 lebih tong. Jadi dalam setahun tu kira kaedah selalunya kita akan bawa mai lupus ni lebih kurang 2 kali dalam setahun lah. 2 kali Selalunya setahun. macam tu lah kelaziman dia. Jadi macam Ustaz dah kongsikan dengan kita tadi, pusat pelupusan Al-Quran di Masjid Daerah Seberang Perai Selatan, orang ramai boleh membawa Al-Quran usang ataupun mushaf Ustaz. Kita panggil cetakan. Mushaf Al-Quran yang usang lah. Mushaf usang. Mushaf usang ni mushaf yang mana kita buka pun kira tak boleh nak baca dah. Kira tulisan alif tak pun nak nampak dah, gelap dah. Lebih kurang macam tu lah. Tapi kadang-kadang yang bawa mai ke kita pun bukan mushaf Al-Quran yang usang. Bawa yang baru pun ada. Yang tu yang jadi masalah. Jadi kita nak lupus macam mana lagu tu. Dalam keadaan tu kita kena asingkan dulu lah. Tak boleh sembrono lah. Ya, jadi yang benar-benar usang baru kita betul. proses untuk kaedah pelupusan tu. Dan kita di hari ni kapal dah menunggu kita Ustaz. Depa dah panggil kita dah tu. Depa dah panggil kita. Jadi sedikit Ustaz mungkin kita kongsikan dengan penonton influencer at Japan mengenai pelupusan, kaedah pelupusan abu yang telah jadikan abu, cube abu itu ke laut di perairan Pulau Kendi. Pulau Kendi nanti. Jadi kita akan pada hari ini mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit mengenai pelupusan abu Al-Quran di Pulau Kendi itu dan siapakah jabatan agensi yang terlibat dalam proses pelupusan abu tu hari ini. Baik, agensi yang terlibat hari ini selalunya daripada JAS sendirilah. Jabatan Alam Sekitar, daripada KDN, Kementerian Dalam Negeri, dan juga bersama kita hari ini daripada pihak hospital, daripada pihak
pejabat agama yang mana sahabat-sahabat kami sendirilah. Semua turut bersama dengan kami lah. Dan juga proses untuk pelubusan Al-Quran kita pada hari ini, kita akan naik ke kapal lagi, mengambil masa lebih kurang 1 jam lebih kurang lah. 1 jam, dan juga terus ke perairan Pulau Kendi. Proses terusnya kita akan buang abu tadi, abu yang dibekukan tadi. Kita nak kata buang pun bahasa tak apa nak cantik buang. Kita akan lupuskan. Kita akan lupuskan ataupun hanyutkan. Hanyutkan ya. Nak kata istilah buang tu tak apa nak elok lah dengan Al-Quran. Tak kena dengan Al-Quran tu. Jadi kita akan hanyutkan Al-Quran tadi dalam keadaan kita jaga jugalah adab-adab dia. Betul. Adab-adab dengan Al-Quran dalam keadaan kita dalam keadaan berwuduk. Walaupun kita tahu tadi kita dalam keadaan memang Quran tadi dah dibekukan dah. Betul. Tak perlu pun berwuduk. Betul. Tapi kita sarankan juga dalam keadaan berwuduk. Kita masih lagi menjaga adab walaupun kita walaupun dalam keadaan tak berwuduk sekalipun, kita sedia sarung tangan. Sarung tangan untuk memegang. Jadi sama-sama lah kita boleh ambil pengalaman lagi di atas kapal lagi, insya-Allah. Betul. Bukan semua orang boleh ambil pengalaman ni. Ya, kami pun rasa bertuah kerana dapat jemputan daripada pihak masjid dan pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang hari ini untuk menyaksikan sendiri kaedah kita tak panggil pelupusan, Ustaz. Kaedah apa? Kita menghanyutkan. Ya, menghanyutkan kaedah pemuliaan Al-Quran. Pemuliaan Al-Quran usang ya. Tadi abu Al-Quran di perairan Pulau Kendi. Betul. Okey, Ustaz, nampaknya lebih kurang kedalaman dia selalunya 20 meter. 20 meter. Yang menentukan tu akan melibatkan semua jabatan, melibatkan Polis Marine sendiri. Polis Marine, Kami Jabatan sendiri Alam pun Sekitar. tak ada pengetahuan berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para penonton Influencer Japan, ada adab-adab dan apa orang kata prosedur yang perlu dipatuhi dalam kita memuliakan Al-Quran abu, walaupun abu Al-Quran ya, kita dalam betul. memuliakan cara kita abu Menghanyutkan. nanti dihanyutkan di perairan Pulau Kendi nanti. Jadi kepada semua penonton, jangan ke mana-mana. Pihak kru Japan Penang TV ataupun Influencer Japan, kita akan bersama dengan pihak Polis Marine naik ke atas kapal bersama dengan pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Masjid Daerah Seberang Perairan Selatan dan semua jabatan dan agensi yang terlibat pada hari ini untuk kita saksikan sendiri bagaimana kaedah kita nak hanyutkan nanti abu Al-Quran usang di perairan Pulau Kendi. Sama-sama kita saksikan. Kepada semua penonton Influencer Japan Penang, sekarang kami berada di atas kapal setelah diberikan taklimat oleh anggota Polis Marine. Kita boleh saksikan di sini 4 tan cube abu Al-Quran yang telah dibawa di ke atas kapal. Kita boleh lihat yang akan dihanyutkan nanti di perairan Pulau Kendi. Kita boleh lihat cube-cube abu Al-Quran ya. Dan mengambil perlu dihanyutkan di kawasan pada kedalaman 20 meter. Jadi perlu betul-betul berada di kawasan yang telah ditetapkan untuk proses pelupusan abu untuk dihanyutkan abu Al-Quran usang ini. Jadi sebentar lagi kita akan kongsikan dengan anda proses-proses pelupusan debu Al-Quran di perairan Pulau Kendi. Okey, baik, sekarang ni kita telah pun berada di perairan Pulau Kendi pada kedalaman 20 meter untuk proses pelepasan abu Al-Quran ni di perairan Pulau Kendi. Jadi Ustaz boleh ceritakan sedikit, kongsi dengan penonton Influencer Japan proses melepaskan abu Al-Quran ini di perairan ini. Alhamdulillah, kita sekarang ni dalam proses menghanyutkan Al-Quran, abu Al-Quran yang mana mushaf Al-Quran yang usang ataupun bahan bacaan Al-Quran ataupun kitab-kitab agama
campur lah, bukan kata masalah Al-Quran saja, berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita dalam proses untuk menghanyutkan debu Al-Quran ataupun bekuan Al-Quran, cube Al-Quran pada hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita dengan asbab kita memuliakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala berkati hidup kita. Bukan mudah nak jaga Al-Quran. Betul Ustaz. Dalam keadaan kadang-kadang tu orang ambil mudah. Kita letak Quran pun atas rak, sepatutnya rak Al-Quran ni tinggi daripada kitab-kitab agama yang lain. Betul. Tapi perlulah kita hayati sungguh-sungguh lah. Untuk Kita memelihara. jaga sungguh-sungguh kemuliaan Al-Quran ni. InsyaAllah, mudah-mudahan. InsyaAllah Ustaz. Jadi Ustaz, pantas sekali proses pelepasan abu Al-Quran ni, dan kita mungkin bongkah yang terakhir di tangan Ustaz. Mungkin beda. mungkin Ustaz boleh lepaskan bongkah yang Baik, terakhir. baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran.